So ni badan dia. Leher pada badan dia butang macam ni. Ni butang collar mandarin. Okey, dia kena ada L kat sini. Okey, so sekarang kita akan jahit. Ukur dulu. Macam mana kita nak ukur collar? Awak boleh je letak start dari sini, tak payah pakai pintu ukur pun tak apa. Awak lalukan guna jari. Okey, mengikutlah basi suku inci yang ada tu. Ini yang pertama lah. Andai kata dapat tak dapat, kita akan tengok sebentar lagi. So kalau saya tengok sini ada suku inci lagi lah, ataupun sikit lagi nak dapat. So jawapannya adalah dapat. Kalau jauh sangat dalam setengah inci, itu ada masalah sikit lah. So suku inci tu biasanya sebab pergerakan tadi tak betul-betul perfect. So kita just lalu angin saja untuk kita make sure lebih kurang. Okay, lipat dua collar. Ni nak jahit ni. Sebab tu penting korang kena ikut buku master collar yang saya tunjuk. Ini master collar. Dalam buku ni ada pola tentang collar mandarin. So korang kena ada jugalah. Supaya memudahkan kerja membuat collar mandarin atau collar cekak musang. Okey. Kemudian L ni, nampak tak L? Berjumpa dengan L sebelah sana. Okey. Kemudian kita ratakan macam ni. Biasanya kalau collar mandarin, bahu sebelah kanan dan bahu sebelah kiri kena sama. Itu biasanya lah. Kalau tak sama collar mandarin, maksudnya korang buat salah dekat bahagian pemasangan tertulang ataupun bahu. Okey, ini belakang. Kita akan jahit sebelah dalam. Sebelah dalam bawa keluar. Jahit daripada dalam. Nanti kita akan bawa collar ni keluar. Okey. Sebelah badan luar dengan sebelah luar bahagian kain lembut ni. Kita jahit sini dulu. Jahit dari tengah dulu. Macam ni. Okey, saya dah lock kat situ. Kemudian kita lock dekat hujung pula. Dia ada dua lock utama. Lock tengah, lock hujung. Nanti daripada mula kita akan jahit. Iaitu di sebelah sana lah. Okey. Alright. So saya dah matikan dah. Banyak sangat saya matikan tu. Tapi boleh lah. Okay, nanti bila dia dah siap nanti, kita boleh bungkus macam ni. Ni kalau benang-benang macam ni, kena bersihkan. Kalau tak, dia akan masalah masa depan. Kemudian, awak kena acukan depan macam ni. Okay, yang ini tertulang. Tertulang sebelah luar. Okay, nampak sini kan? So, kita tindih. Jahit sekunci dekat bahagian collar. Nampak? Saya tak tarik Saya jalan je. Lepas tu, bila dah jahit sikit ke depan tu, barulah angkat tapak sikit. Kemudian ratakan fabrik, tarik tengah dia. Ni kan tengah kan? Nampak tak tangan saya? Ni tengah. Ni tengah ni. Okay, jahit, angkat tapak sikit. Barulah kita ratakan fabrik bawah tu. Okay, macam tu. Sebab yang kita nak jahit first tu je. Okay, jahit sikit. Anda kata, cikgu, saya punya macam ada kedut lah. Angkat tapak, jarum dekat bawah, make sure. Lepas tu awak tarik. Sikit je. Jangan sampai berkedut. Itu yang kita tak nak tu. Okay, nampak? Tak ada apa dah, ada settle lah. Tak ada kedut pun. Cumanya bahagian melengkung memang mencabar sikit. Angkat tapak sikit, ratakan fabrik, baru jahit. Angkat tapak sikit, ratakan fabrik, baru jahit. Okay, saya banyak menggunakan perkataan fabrik daripada sebut kain sebab nanti takut keliru Sebab kain orang ingat kain seluar, kain baju wanita. Okay, angkat tapak. Ini. Dan jahit sampai ke hujung collar. Seperti ini. Alright, jalan terus. Okey, sampai ke hujung. Jangan matikan sebab tadi dah banyak dah kita matikan. Kita biar dia memanjang gini. Dan kita akan bersihkan bahagian yang banyak benang yang kita matikan awal-awal tadi. Lepas tu kita semak balik. Okey, korang. Kita dah siap dah ni. Korang tolong tekan butang follow jap. Bagi siapa yang belum follow, kita akan tutup follow kita begini. Tapi kan, saya nak bawa korang pergi ke next video. Because I don't want to make this video too long. Saya nak buat pendek je. So, cukup paras tu. Siapa yang nak saya sambung untuk video seterusnya, tekan butang follow dan komen next. Supaya kita jumpa di next video. Saya Cikgu Jonor Amin. Kita jumpa di next video.